Assalamualaikum. Dengan Zati ada Kak Nik. Okay, tadi Zati nak tanya Kak Nik pasal testimoni kanser usus Betul. Okay. Okay. Apa ni, lepas dia operate, lepas tu dia kena start chemo lah. Lepas tu dia chemo, dalam ongoing chemo tu dia ambil Zenkoso, Spirulina dengan satu dia apa? Shiruto. So alhamdulillah berat, lepas daripada pembedahan kanser usus dia ni lah. Kanser dia tahap 3 ke 4. Dia ambil 3 benda tu masa dalam kemo. Alhamdulillah rambut tak gugur. Bukan tak gugur lah, maksudnya keguran tu bukan macam selai 2 macam tu je. Dia tak macam orang kemo yang lain. Lepas tu badan dia start ada tenaga. Apa lagi, nampak positif feedback daripada dia ambil 3 benda tu. Dia, Okay. berat badan pun start naik. So everything, dia kata dia punya luka sembuh, luka operate cepat tu, lah. okay. Dia kata start, tak ada lah kurang sakit semua tu. So okay lah, positif lah dia punya kesan dia. Punya kesan kan. Pakai socks juga kan? Dia pakai socks setiap malam. Memang pesan suruh pakai socks. Tidur kalau kata siang tak nak pakai, tak apalah, kita bagi suruh dia pakai malam je. So malam dia akan pakai. Tak ada masuk angin lah, semua okey. Itu je. Okay. Terima Terima kasih, kasih. Kak.